Laksa sayang. Laksa sayang. Okey. Okey. Kita ada mi kuah utara. Wih, Padu bahang. Baik, padu bahang. Okey. Bang, jap. Baju kau jual. Ni kau jual. Kau tak penat ke bang? Saya tak kira bang. Selagi tak tumbang, saya tetap berjuang. Betul, komando betul lah. Am sekali. Kau pinggir ni? RM9 je bang. Ini? Sama. Semua sama? Semua mi kari menu killer kita. Laksa? Mi kuah. Okey. Mi kari semua RM9. Semua RM9 eh? Portion macam ni banyak bang eh? Portion macam ni banyak bang. Mangkuk boleh balik? Aku boleh bawa balik. Bawa balik. Tinggal dia. Baik. Nampak kita letak dalam plastik bang. Okey. Bawah plastik tu dia alas lah. Kursi alas eh? Jadi mana makan senang ah? Oh, ada plastik eh? Baik. Kita punya apa? Bahan-bahan sayur tu tak kena mi. Tak kena mi ah. Mana tak basi kan? Tak basi berada atas Okey. Lepas tu kita cabut dia ni bang. Kau pun buka sini bang. Kita buka jam 12 patut dah buka dah tapi kita lewat sikit hari ni kelab dia habis lambat. Sampai kau apa? Apa pukul habis sold out kita clear. Cuti tak ada cuti? Cuti ada cuti? Ya? Cuti? Cuti tak ada satu had dia. Semak ada? Petronas, Sengudang. Petronas semua udang. Pegang baik. Kita tengok kuah dia. Sure lah. Oh, baik. Sure. Kita tengok barang portion dalam dia. Tu apa tu? Tu kerang. Kerang. Campur ayam. Ayam. Ada tahu Lampung. Tahu Lampung. Nampak. Dia punya portion. Rim. Macam mana? Itu ah. Jujur Jujur. Masin sikit bang. Masin sikit. Tapi macam tu orang kuah dia ada masin sikit. Jujur. Ya. Okay, try. Oh. Sampai Dia sampai. Jujur. Dia sampai Sedap bang. Alhamdulillah. Apa mi kari dia masin sikit yang Okey, ibu sedap bu. Sedap. Okey, mi kari sedap. Betul. Ha? Sedap. Mi Bos Samji ni the best. Mi dia tak ada rasa kelat-kelat tau. Biasa kalau kau makan mi, kalau rasa kelat-kelat tu itu mi dia tak basuh. Sebab dia orang takut kembang. Yang ni mi dia basuh kembang tapi sedap lembut. Mi Bos Samji ni best. Lembut. Kau tengok tengah makan bang. Lembut gila.